Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini bab yang dikecualikan, wa yustasna min hadzal tanzil ma yali, dan dikecualikan daripada tanzil ini, kaedah tanzil menempati itu ya, seperti di atas tu, siapa yang dikecualikan? Zawil arham yang berikut. Satu dengan dua sulit diterangkan. Yang ketiga akhwalul ummi, pakcik daripada sebelah mama bagi ibu, wa khalatuha, dan makcik daripada sebelah ibu bagi si ibu. Maksudnya nenek si matilah. Makcik dan pakcik bagi ibu si mati sebelah mama, sebelah ibu si ibu, yunazzalu manzilatal jaddati, mereka ni menempati posisi jika yang berhubungan dengan itu tiadalah, tidak wujud atau sudah meninggal, yunazzalu manzilatal jaddati, mereka ni menempati posisi nenek. Nenek yang mana? Umil ummi, ibu bagi ibu si mati. Jadi si mati ni dia ada nenek daripada sebelah bapa dan dia ada nenek daripada sebelah mama. Jadi yang menggantikan posisi Zalul arham yang menggantikan posisi nenek sebelah mama ialah akhwal. Akhwal ni dia menggantikan, dia menduduki posisi nenek daripada sebelah ibu. Wa a'mamuha, dan pakcik-pakcik sebelah bapa pula bagi ibu. Wa ammatuha, dan makcik-makcik sebelah bapa bagi ibu. Manzilatul jaddi, mereka menempati tempat atau posisi datuk pula. Datuk yang mana? Abil ummi, datuk bapa kepada ibu si mati. Itu am dan ammatun. Okay, yang keempat akhwalul abi, pakcik-pakcik daripada sebelah ibu bapa, ibu kepada bapa si mati. Akhwal ni pakcik-pakcik lah. Jamak bagi khol kan. Khol tu pakcik sebelah ibu, sebelah ibu. Jadi pakcik sebelah ibu bagi bapa. Kalau si mati ni pangkat datuk lah. Wa khalatuhu, dan makcik-makcik bagi bapa si mati, makcik-makcik sebelah ibu. Yunazzaluna manzilatul jaddati, mereka ni menempati posisi nenek juga. Tapi nenek yang mana? Nenek yang umil abi, ibu kepada bapa si mati. Allati, yang mana ibu bagi bapa si mati itu, hiya ukhtuhum, itu adalah saudara perempuan atau adik-adik perempuan bagi mereka. Mereka mana? Mereka akhwal wa khalat, makcik dan pakcik sebelah ibu bagi bapa si mati. Pangkat nenek lah bagi si mati. Wa a'mamuhu, dan pakcik-pakcik daripada sebelah bapa, sebelah pakcik-makcik, pakcik-pakcik dari sebelah bapa bagi bapa si mati. Tadi itu khala sebelah mama, sebelah ibu. A'ma ni sebelah bapa. Wa ammatu, dan makcik-makcik. Makcik-makcik sebelah bapa. Nyahu bagi bapa si mati, yunazzaluna, mereka menempati manzilatul jaddi, posisi datuk, bukan nenek datuk. Datuk yang mana? Alladhi, yang mana datuk tu huwa akhuhum, datuk tu ialah adik-beradik bagi mereka, bagi ammah, a'mamuhu wa ammatuhu, pakcik dan makcik sebelah bapa bagi bapa si mati. Wa huwa abul abi, dan sedangkan jad itu ialah yang ditempati posisinya ialah wa huwa abul abi, ialah bapa bagi bapa si mati.